Ada emas dalam tangan and at the same time nak pakai duit. So apa pilihan yang kita ada dengan emas yang ada dalam tangan ni? Sama ada nak jual ataupun pajak. Bagi tuan-puan yang ada gold bar atau dinar seperti ini, tak kisahlah keluar public gold ataupun mana-mana syarikat lain dan memerlukan duit, emas yang ada kat dalam tangan kita ni dapat bantu ketika kita kesusahan dan perlukan duit. Okay, so antara jual dan juga Rahnu ataupun pajak. Bagi yang tak tahu tu, pajak ni nama lain dia Rahnu. So kalau tuan-puan keluar jalan-jalan kat luar sana, nampak signboard Rahnu rata-rata tu, macam contohnya macam public gold, dia ada Rahnu sendiri yang nama dia KDE Rahnu. So KDE Rahnu kat public gold ni biasanya dia sekali dengan branch public gold lah. Alright, so selain tu kalau pernah nampak post Rahnu, pun ada juga pejabat pos pun ada Rahnu sendiri. Ada juga dekat sana Rahnu Exchange. Ada juga yang Bank Rakyat punya. Ada banyak sebenarnya pusat-pusat Rahnu. So Rahnu ni dia lebih Islamik berbanding pajak gadai yang dekat luar sana. So siapa yang nak cari bersifat Rahnu Islamik, carilah Rahnu dekat mana-mana tempat yang nama dia macam ni. Ada Rahnu kat belakang dia. Okay, so kat sini kita ada option sama ada nak jual ataupun pajak dan Rahnu. Alright. So kalau kata kita decide untuk jual emas yang ada dekat tangan ni, so emas ni bila kita jual, kita akan dapat cash. Dan hak milik untuk emas tu dah tak ada. Sebab kita dah serahkan emas tu kan. Kita serah, kita bagi, kita dapat tunai. So habislah dekat situ. Tapi ada setengah orang dia rasa sayang sangat. Dia rasa sayang sangat nak jual emas ni sebab mungkin susah payah dia nak dapatkan emas ni. Titik peluh dia kumpul sikit-sikit. Dia kumpul dalam akaun Get Public Gold tu. Dia kumpul 100 setiap bulan, tiba-tiba dia dapat 1 dinar macam ni dia keluarkan, and tiba-tiba pula dia perlukan duit. So rasa sayang, ataupun ada orang hadiahkan emas ni dekat dia, so dia nak jual tu nanti hilanglah hak milik dia kan, dah tak ada dah emas tu kat tangan. So sayang lagi dekat situ. So instead, kalau rasa sayang tak nak jual, boleh pilih option Rahnu ataupun pajak ni. Okay, tapi kena ingat bila kita nak pajak ataupun Rahnu ni, bear in mind kita kena tebus semula. Rahnu ni konsep dia macam kita buat personal loan. Macam kita buat loan tapi kita letak emas ni sebagai gadaian, sebagai collateral dekat tempat tu. Dekat branch public gold tu. Dekat kedai dekat Rahnu tu. So kita collateralkan emas ni, kita letak dekat situ. So nanti dia akan nilaikan emas ni. Sebagai contoh, bila kita dah serahkan dekat Rahnu tu, Rahnu tu kata, okay, you ada, I boleh bagi you RM1,000 contoh cash. Tapi nanti akan termasuk dia punya kos upah simpan. Sebanyak sekian-sekian. Kalau kita biasa tengok dekat pajak gadai kan, dia akan display besar-besar 2%, 1.5%, 3%, macam tu. So kalau Rahnu ni kita boleh dapat jumpa yang murah sikit lah, dalam sekitar 1%, 1.1% macam tu. Okay, so dia akan ada kos upah simpan dia. So bila kita rasa kita boleh tebus balik, sebab bila kita memajak, bila kita membuat Rahnu ni, kita boleh tebus balik emas tu. Kita boleh dapatkan balik provided kita bayar duit yang kita dah pinjam tadi tu bersama-sama dengan kos upah tadi tu. So tempoh untuk kita bayar balik adalah antara 6 hingga 12 bulan. So dia bergantung kepada terma tempat Rahnu tu. So boleh check, kebiasaannya antara 6 hingga 12 bulan. Biasanya diorang akan issue 6 bulan dulu. Kalau tak boleh, kita boleh extend up to 12 bulan. Alright, so kalau kata ada kemampuan untuk tebus semula emas tu, pilihlah Rahnu. Tapi kalau rasa tak ada kemampuan nak tebus semula, nak bayar balik pinjaman ni tadi, sebaik-baiknya jual sahaja. Okay, so dapat sesuatu daripada perkongsian kali ini. Kalau rasa bermanfaat, jangan lupa untuk share, like dan follow, and I'll see you in my next video. Bye!